Okay guys, kita ada satu customer datang, dia bawa player. Player ni kita test dekat sini dia hidup. Kita test kita kena meja kita. Tapi masalahnya bila main dekat dia punya kereta, tak ada. So sekarang kita nak tengok dulu ada current atau tak. Biasanya kalau masalah macam ni korang kena ada test pen. Lepas tu kita nak test dia punya current, sama ada current atau tak. Kita takut dia punya fuse. Tengok kat sini banyak wire terbogel. Kita takut ni jadi punca juga, dia bertouching dengan grounding ni. Dia bertouching boleh jadi short. Tapi tak apa, kita test current dia dulu. So test pen ni korang cucuk dekat grounding mana-mana kat sini ada. So, kita test dia punya current. Okay, kuning ni bateri. So kita tengok dia ada current. Okay, sekarang ni dia ada current. So kita nak tengok yang warna merah pula daripada kunci. Okay, so kita on. Nah, okay, iron current ada. Current ada. So kalau current ada, mungkin kita kena test dia punya grounding pula, sama ada grounding dia ada current ataupun tidak. Ground. Okay, lepas tu ini kita test tengok grounding. Okay, ini ada dan semua ada. Ini kali bertouching. Saya rasa ini dia bertouching sama ini. Dia touching sama ini. Dia mati? Ya, dia mati. Ada current. Macam mana? Saya cuba dulu. Okay, kita tengok dulu ini ke punca dia. Jadi kita ambil player, kita pasang dulu. Kalau hidup, test on. Nah, ada hantu guys. Dah hidup kan? Hidup. Aku rasa ini ban ni ada current ban ni. Apa ni coklat ni ya? Tak tahu lah. Sebila masuk di belakang dia bertouching sama ini. Ini negatif, di badan ni negatif, ini positif. Kalau negatif sama positif, dia bershort. Bila dia short, dia protect. Kita dah kemas balik wire yang kita dah tutup. Kalau boleh ni pun, ni nampak ni, dia ada ujung ni sikit lagi kita terdedah ni. So benda-benda macam ni korang kena tutup. Dah selesai masalah, player pun dah hidup. Disebabkan wire banyak terbogel, tak tutup betul-betul, dia short. Okay guys, itu je masalah dia. Wire tu, mungkin player ni dah okey dah. So dah. Thank you. Ciao.